dengan roh dan jasad. Itulah pendapat ulama yang mu'tabarin. Itu dia. Wada'ali bi khair, tak adab doa nu jadi aku ni baik, aku ni anak cucu dia, okey? Tak adab doa jadi aku baik. Habis je pak tak ada. Ni hak pandai dah, kita baca hadis pandai dulu. Atau kita kaya hadis kepada panjang. Summa urija bina ila sama', kemudian dia naik dengan kami pula ila sama'id dunia. Ila sama'id tsaniyah, pada langit yang kedua. Fastaftaha Jibril, faqila lahu man anta? Supaya tadi pia bani Jibril kata buka pintu. Pia, qala Jibril. Qila wa man ma'aka? Qala Muhammadun. Qila wa qad ursila ilaihi? Qala qad ursila ilaihi. Jadi nabi kah? Ya, diutuskan kepadanya. Fafutiha lana. Pintu kedua buka pula. Satu langit ke satu langit itu supaya ngaduk bumi nak ke langit. Allah. Pakai lih dia, dah. Buat dia pakai lih tu dah lagi dia. Nah, hak ni tak boleh nak kata tak boleh nak kata bahawa ni. Sungguh 100% nak kamu. Nah, sungguh 100%. Fa idza ana bibnail khalah Yahya wa Isa. Maka aku jumpa dengan Yahya dengan Isa. Duduk langit yang kedua. Farahaba bi, maka dia gapo dia tahniahkan aku datanglah. Wa da'awali bi khair, dia pakai doa dengan kebaikan kepada aku. Habis jumpa Nabi gapo dah yang kedua? Yahya dengan Isa. Ya dua orang tu merupakan sepupu gitu atau pak saudara gitulah dua orang. Summa urija bina ila sama', kemudian dinaik dengan kami kepada langit. Ats-tsalits, yang ketiga. Fastaftaha ma'aka? Qala Muhammadun. Fastaftaha Jibril, faqila lahu man anta? Qala Jibrilu. Qila wa man ma'aka? Qala Muhammadun. Qila wa qad ursila ilaihi? Qala qad ursila ilaihi. Fafutiha lana, buka. Tanya supaya dengan soalan langit pertama lah. Fa'idha, maka naik langit ketiga tu, aku ni kata bi Yusuf alaihi salam. Aku jumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Pak Nabi Yusuf langit ketiga. Wa idza huwa qad u'tiya syatral husni, maka tiba-tiba dia tu telah diberikan sebahagian daripada kecantikan. Yusuf ni comel, jangan Yusuf kan Zulaikha duk itu dengan dia tu kan, duk gila dengan dia tu. Nah, dia pasal comel, Yusuf comel. Nabi sendiri puji, comel. Nah, farahaba bi, maka dia tu tahniahkan aku. Wa da'ali bi khair, maka dia berdoa jadi kebaikan. Ini nak ayat atas sunnah dalam puak-puak Nabi ni daya jumpa. Kena jangan buat dia. Kena, Masya Allah, silakan mari. Selamat datang, tu makna rahaba. Lepas tu doa. Doa ni kita jaga, doa. Kalau kita kak, tanah sifat amin jadi jauh. Amin sana jauh. Ya tak ada hajar suruh doa ni. Ada orang kampung tak boleh doa. Ni jaga molek dah, saya nak perak sikit betul ni. Hajar main dulu ya kecak sikit betul ni. Pasal doa ni untuk lebay dah. Nah, kalau jumpa untuk guru baru kata doa, kata kamu untuk guru dah. Nah, kalau sama tak ada untuk guru kak, selalu mula mumpul selalu dah. Dalam Islam ni berjumpa tu kena salah tu doa dah. Assalamualaikum, sejahtera atas kamu, tu doa. Orang Arab banyak dah tu lagi. Kaifa haluka, barakallahu fik. Barakallahu fik. Allah yahfazka min kulli su. Ya doa banyak lagi orang Arab. Orang Arab molek betul ni. Faita tak jadi betul ni. Orang Arab tak ada jumpa kapal-kapal. Assalamualaikum, kaifa haluka, peluk ya. Faita dak. Kalau berdoa tu dia nampak kata pelak. Agah ni ada tak lebah. Yalah tu. Ya pasal doa yang boleh kata lebah yang dulu. Puak kita yang kata aminnya.
Silak situ tu nya turun sampai bawah tu ngah belicing silak di semaya ni turun di siapa wit ciwit silak di semaya. Kalau wisala agak nak bertukar dengan orang tak sedekah. Kalau berdoa nak bertukar tak lebah. Lapis mung nak ditelbah gatik. Jadilah tu. Sebenarnya silap mari kita pakak beki. Umat Islam, pakak beki tengok Nabi berjumpa sama dia ni. Dia rahaba. Mana nampak katanya sambut. Yang kedua jangan awak main-main. Orang pergi mohito main-main. Lihat naik. Awak bekai, awak gedebeh. Tak boleh. Kenapa lemur orang main mohito walau kita debeh tarana pun tak boleh. Pacu dah. Pacu jaga sikit. Pacu yang gedebeh. Lihat naik. Jadi tak boleh lah. Kena bawa lagi mohito tu. Kena rahaba. Rahaba ni makna kata. Kena ahlan, mari. Mari selakan naik, mari je. Pakcik suka hatinya, mari pakcik. Jadi gitu. Jangan kata, mari nak. Wak jadi nampak. Tak kena lah tu pakcik dah. Tinggal tu. Jangan sama sekali. Jangan tu. Lepas tu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatu aqallal mustawa doa. Kurang mustawa doa. Misalnya. Jangan doa satu kali tak sedekah. Lepas tu yang kedua, kalau boleh doa lebih dari tu molek. Barakallahu fiik, kaifa auladik, balas mana anak-anak. Selamat. Barakallahu fiika wa fi auladika wa zurriyatik. Kita berdoa. Doa pada anak dia, doa pada anak cucu dia sikit lagi. Kita berdoa. Tu insya-Allah dah. Buat itu pakai berdoa. Kalau bahasa Melayu tak apa. Allah Taala berkati anak lah noi. Minta Allah Ta'ala jaga anak-anak tu. Lah ni aseptik teruk ni. Jadi kita doa. Pakat doa. Doa sama tu. Ya selamat. Pakat doa sama. InsyaAllah Ta'ala. Ni kita ambil faedah daripada kita ngaji Hai Isra' Mi'raj ni. Malah ni apa ni. Kita ambil hidup sikit. Berjumpa. Tiap-tiap kali kita berjumpa dengan pia-pia tu. Hidupkan salam. Hidupkan tarhib. Tarhib mana kata tahniah. Lebih-lebih lagi tak biasa jumpa lama-lama tu. Dan hidupkan doa. Wada'a li bi khair. Dan dia tu doa bagi aku ni dengan kebaikan. Summa kama dia aku dinaik. Urija bina ila sama'ir rabi'ah. Naik pada langit yang keempat pula. Fastaftaha Jibril. Maka Jibril buka. Minta buka, mika buta begitu. Minta nuyak buka pintu. Faqila man anta? Muni pia, support tu. Qala Jibrilu. Qila wa man ma'aka? Qala Muhammadun. Qila wa qad ursila ilaihi? Qala qad bu'itha ilaihi. Fafutiha lana, dibuka bagi kami. Fa idza ana, maka aku ni tiba-tiba aku dapat aku bi Idris, jumpa dengan Idris. Nabi Idris. Farahaba bihi, support belaka. Laksuk tu lah belakang Pak ya pakar. Maka pakar tarhib Nabi Idris tu sedang kuam nyindi lah kepada Nabi Muhammad boleh siapa apa ya duk. Wada'a li bi khair. Maka dia tu berdoa kepada aku dengan baik. Summa qala, kama dia kata, yaqulu ta'ala wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Ini Nabi kata mengenai Idris, maka kami itu akan Nabi Idris sebagai tempat yang tinggi. Allah Ta'ala kata dia akak Nabi Idris itu pada tempat yang tinggi. Apa dah tu? Tu dia. Lebih dah 5 minit. Tak apalah, hari ni kita ngaji sekat langit yang keempat dulu dah. Kita naik yang langit kelima minggu depan, insya-Allah Ta'ala. Supaya kita tu boleh tengok gapo pula langit kelima pada minggu depan insya-Allah taala. Hari ini sekadar nilu. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sawis sabil. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.